Assalamualaikum Kak Zainur. Saya nak akak kongsi sedikit pengalaman akak bersama dengan produk Voltan V Series. Boleh? Boleh. Okey. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Zainur daripada Kajang, berumur 65 tahun dan saya telah menggunakan produk di kafe dan kopi selama hampir 4 tahun lah. Dan sekarang saya nampak hasilnya, di mana sebelum ini saya disahkan oleh doktor telah mengalami kebocoran pinggang. Sedikit kebocoran dan saya dipertemukan dengan kafe dan kapsul ni oleh kawan saya dan alhamdulillah serasi dengan saya. Setelah beberapa tahun saya menggunakannya dan yang paling ketara ialah pada bahagian mata saya, di mana mata saya sebelum ni kuning dan saya pakai cermin mata. Saya beli cermin mata yang mahal juga dulu sebelum ni. Dan setelah saya pakai dalam masa tak sampai setahun, dia nampak perubahan mata saya mengeluarkan satu cecair yang pekat daripada air mata. Setiap kali saya makan, pagi dia keluar. Saya pun pelik, kenapa dia kata mata saya ni apa masalah. Dan dia rupanya kesan daripada tu, dia attack mata saya dulu. Jadi dia bersih sehinggalah saya tengok bahagian lain kulit saya pun beransur macam cerah dan badan saya pun masih bertambah sihat. Dan apa yang terbaru ialah saya telah appointment dengan doktor di pusat rawatan di klinik kesihatan kat Sungai Chua dan telah membuat check up seluruh darah, mata, air kencing semua. Dan yang paling ketara ialah mata, di mana mata saya telah dimaklumkan oleh juru yang membuat mata tu, mengecek mata tu. Dia kata, tahniah makcik punya mata macam orang muda. Saya terus senyap, biar betul budak ni bergurau ke. Betul makcik, kalau betul cuba terangkan, makcik nak tahu apa cerita dia. Dia pun terangkan lah macam ni. Selama ni kita tak tahu cerita mata. Kita makan, kita ingat kita katarak ke, kita apa ke, rabun ke, nak pakai mata. Sampai sekarang saya tak payah pakai mata. Sebelum ni pun saya pergi cek, nurse kata tanya, makcik tak pakai mata ke? Soalan tu saya dah lali dah. Cuma yang terbaru lah, dia cakap tahniah lah makcik, mata makcik ni macam mata orang muda. Cuba bayangkan 65 tahun mata orang muda. Apa lagi yang kita nakkan dalam hidup kita diberi kesihatan. Dan bila cek dengan doktor, kaki semua, dia tengok kaki saya ni bukan jadi kaki orang tua yang mengidap penyakit manis, darah tinggi, kolesterol. Biasanya orang tua kaki dia macam berparut, keras, tapak kaki. Dia cek kaki saya tu tak gelak. Kenapa? Kaki pun cantik. Kalau muka cantik tak apa lah. Jadi gelak dan terharu lah. Sebab Allah bagikan anugerah kepada saya dalam usia yang macam ni, dengan kesusahan kehidup sebagai ibu tunggal. Banyak kerja kita buat, jaga anak, jaga rumah, jaga segala benda. Sibuk ni kita setelah bersara. Itulah ceritanya. Jadi cukup alhamdulillah. Dan saya telah menggunakan produk kapsul WR4 ni selama 3 tahun lebih. Mula-mula makan 2-3 biji, lepas sekali 5 biji. 5 biji sebenarnya tak cukup kan, kalau kita kena makan untuk berat. Tapi sebab apa, sebab saya kata okey lah, 5 biji 10 biji. Dan kopi ni saya makan lah untuk 2 kali ke, kadang-kadang sebab baru. Sebab tengok pada penggunaan, kadang ramai peminat ni berebut dengan cucu, berebut dengan anak, dia orang beli dengan saya. Saya kata nanti kena bagi dulu nanti. Tu dia sepatutnya jimat. Tapi tak apalah, kita dah cover dengan WR4. Alhamdulillah bertenaga. Masalah buah pinggang yang bocor tu macam mana? Buah pinggang tu doktor kata sikit je ada. Sikit aja protein dalam air kencing ni. Jadi macam jaga-jaga dia lah, okey je. Dia kata begitu. Dan tukar, saya ni diberi obat yang mahal. Setelah berpuluh tahun saya makan obat cemani dah tinggi tu, obat yang biasa lokal, dia tukar obat mahal.
punya sayang dekat passion dia yang betul-betul gini. Ah. Cina doktor sampai saya tertepuk doktor. Berapa lama Kak dah ambil produk BKV dengan VR4? 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih lah. Setelah saya disahkan gini-gini buah pinggang sebab kita sendiri pun fobia sebab jaga suami 8 tahun sakit buah pinggang. Buat dialisis. Bayangkan dia sakit saya jaga. Kalau saya sakit siapa nak jaga? Ya, Itu betul. yang saya mintalah Allah temukanlah ubat yang boleh membantu saya supaya saya sihat. Tak tahu nak cakap kan, kalau Allah nak kata you boleh dapat, you boleh sihat, you bagi je lah. Alhamdulillah. Tak tahu. Ya. Itulah ceritanya pengalaman Alhamdulillah. saya. Alhamdulillah. Syukur sangat. Dan Akak ambil produk ni waktu time COVID kan? Akak ada pengalaman tak time COVID? Ya, time COVID tu saya baru-baru. Setelah saya simpan dalam almari 3 bulan, saya try macam-macam lain, semua tak berkesan, saya susah hati dan saya pun terpandang, saya tengok benda ni kan, VR4 ni dalam tu. Takkanlah Allah suruh aku beli mahal-mahal macam ni, tak ada hasil pun.